Ni raya kelima guys. Aku dah kena cherry berry. Yang ni aku lupa standby. Biasanya setiap tahun aku dah tahu dah aku mesti kena punya. Makan macam-macam. Raya keempat lah aku start kena. Pergi toilet dalam sehari tu 10 kali. Memang habis dah aku punya isi perut semua. Keluar habis, termasuk air. Sampai dah tak ada apa dah. Air semua dah gone. So apa aku buat? Aku ada benda ni. Yang ini Electrolytes by Natureski. Benda ni memang jadilah untuk aku. Sebelum bulan puasa lagi aku dah standby untuk gain balik aku punya electrolyte dalam badan. Tablet dia dalam bentuk macam ni. Dia ada 10 biji. Ini yang baru aku order. Aku tak buka lagi. Aku nak habiskan yang ni dulu. Dah tinggal 2 biji. Cara nak guna dia senang je. Ambil air segelas, air sejuk ke air suam. Korang masukkan dia punya tablet tadi dalam air ni. Tunggu sampai dilarut macam soluble tu, and then korang minum. Tu je. Rasa dia sedap macam rasa lemon dan markisa. Dia campuran dua buah tu. Sedap guys. Dia ada vitamin B1, B2, B3, B6, vitamin C, kalsium, magnesium, iron, zinc, potassium dan sodium. Korang boleh cuba dekat beg kuning bawah tu. Memang menjadi untuk aku, sesuai untuk mereka yang bersukan, selalu hilang air dalam badan dan selalu pancit. Korang boleh cuba ambil minuman Electrolyte by Natureski ni. Untuk cherry berry pun jadi juga. Aku dah try. Dia boleh bantu balik, bagi kau energy balik. Sebab dia dah kembalikan korang punya electrolyte dalam badan tu. Bismillah.